Kita masak cekodok. Pisang. Masak cekodok pisang. Cantik ni. Itu pedas, ini manis. Itu pedas manis. Ni tak manis ke tak eh? Ha? Ni tak dia tak sini. Itu satu. Kami akan buat. Tak payah, tu dah siap. Engkau terus masuk di dalam. Ancur-ancur masuk dalam roti. Nanti nak salut dengan telur. Kita akan salut lagi dengan roti dengan telur. Telur. Kita akan makan roti tu. Bukan goreng, salah. Goreng. Jangan. Sorry sis. Oh, Sardin. Saya telur. Tapi dia suruh ni. Dia suruh buang ni. Nak letak sini. Baru Oh, terbalik. nak letak situ. Oh, memang kuat pedas ke? Nah. Itu kan senang. Dalam bagi. Sekarang pedas tu kena pedas semua lah. Nak kuih. Kira tak? Dia dulu kalau makan pedas, dia akan mengamuk. Ngamuk? Oh. Sekarang dah okey lah. Itu. Sekarang dia yang cari pedas. Oh, habis dah tu. Korang punya apa ada apa ni? Ya. Kemarin tak kena minyak ke? Saya meletak-letak. Tak apa ke? Sekejap je. Lepas ni kat sini pula. Dia ambil banyak sin. Saya letak kat ni. Buat rasa-rasa. Tak takut dia punya dia tak apa. Ini masak. Memang sebab dia pisang dia cepat. Dia berapa dia? Pesen je. Bateri habis. Ini kita nak buat sandwich telur. Ada sardin ada. Semua pun ada. Kuali ni kali. Tak. Berapa? 4. 2 tahun. Adik dia kira ni. Umur kira berapa? 31. 5 lah. Nanti kira ni. Alang. Atik. Salah pula. Artis. Itu tahun 91. 90. Nombor 35 lah. Itu sekarang setahun dah. 2 tahun. Angah dengan Alang. Alang setahun-tahun. Nanti dia jatuh.
Dia tak manis sangat kan? Okey. So kalau kita letak Allahu Akbar. Nak tunggu roti Roti dah siap. Roti ada siap. Dah ada yang dah siap. Dah siap, baru siap satu. Ni ada Okey, yang dua. double. Oh, ada double. Sekejap. Sebab saya ingatkan Ada double. elok ke? Elok ke tak? Sayalah. Korang nak berjalan korang hutan. Tak nak bagi ni je, sungai. Ada bawa mana? Tengok. Boleh ada santan ni. Tapi asyik dia elok. Sudah. Kita pakai panas tau. Kalau kita dah nak orang berkorban. Kita tak ada bahak kan. Komik ketiga ada 2 orang je, mungkin tak dapat tu. Iya. So, mungkin fun lah kot nanti. Kan dia berbeza orang. Oh, betul. Dan ketiga tu ada 2 nama je. Tadi yang Bobo kata tak apa. Dia kata dia ada satu untuk dia boleh kan. Okey. Ha? Silahkan. Aku tak payah satu kalau tak dapat dia dan tak mahu kita tak. Dia buat lagu lain. Dia asyik ngadap sini makan. So, ni kita masak apa ni? Kapik ke? Kapik daging dan ayam. Ini namanya belakang bahan apa yang lebih-lebih yang mana tadi? Awak? Ayam dan daging. Mix Kalau ada lari hitam kita Ada bawa lari hitam ni? rasa macam ada nampak je tu. Lari hitam ada? Ada tu ah. Masanya lari hitam ada betul sebiji. Dia kalau tak lupa lah orang sebut dia. Kapik tu dekat luar je, di luar je kapik ni. Aku nak tunggu pakai apa? Datang pisau. Mana? Buat. Kita buat apa tu dia? Tak cili. Ya. Dia dah berasa daging tu dah berasa tu. Daging dah sedap. Jadi ni kita makan nasi hot lah. Wow. Macam masak kunyit. Kunyit. Aroma Mana yang dapat je lah. Biar pecah je lah. bila saya gaduh dengan boyfriend Berat ni kira ada letak lagi hitam tak? Tak ada. Ada? Satu. Kenapa tu? Sebab dia dah Ada bocor. hitam kasar dia dengan sos dia. Dah rekod makan dah tak. Nanti dia tak sedap. Kira tu. Kau buat rasa-rasa. Tak kira dah letak kat tu. Rempah ayam dia yang dah sedap. Barang perut dia dah ada kat tu. Wow, dah jadi satu ni. Okey. Sama. Okey. Garam kop. Kita rasa dah. Nasi tawas dulu. Rasa kan tak garam kan? Tak jadi saya ni. Kan tawas dulu. Tawas dulu. Ini ada telur lagi. Jadi di bawah ini. Tadi tahu saya dah ambil di garam. Nasi putih ni. Betul. Kalau So kali ni kita nak masak tom yum. Oden. So, kita kena masak sup. Apa tu? Sup tom yum untuk oden kita. So odennya adalah ni. kita letak ikan dia beri kat sini.
Atas hujan aku. Kalau tak hujan lah. Kat atas. Tak kita hujan kan. Ini kita pakai bahan-bahan yang ada je lah. Ini untuk makan tengah hari pula. Ini kita tengah masak tom yum. Wow. Lancar. Ini sarapan pagi tadi. Ini untuk tu lagi. Tada! Paprika. Ambil nasi. Nasi dalam Nasi ni. Jom kita nasi pula. nasi aja. Nasi. Panjang-panjang ya nasi dia. Dia gunakan beras basmati. Cuba kita potong kecil dulu. Masuk je, lepas tu kita stop api. Bahan-bahan dia adalah bahan odeng. Itu lebih kuah tu. Terada susah. Selera pun tiba dengan kata Ya, nah. Tengok. nampak. Kalau ada brokoli saya sedap. Sayur tak ada. Ada panjang tak sesuai. Ada salad ni. So campsite ni senang je parking. Sini parking kereta. Situ dah camp dia, campsite dia. Bukan campsite dah, tapak perkemahan. Kat situ je. Tapi kita boleh untuk angkut barang semua kita boleh bawa masuk kereta, senang ya kan. Tak payah dah nak fikir bawa troli ke apa untuk bawa barang. Parking je dekat sebelah tapak perkemahan kita, kita dah boleh angkut barang semua. Cucun-cucun barang. So, saya nak bawa kereta saya pergi park sana. Ni campsite dah. Selamat datang ke Nurfira Campsite Kanabalu. So sekarang ni dalam proses kemas mengemas. Masing-masing dah berkemas dah. Sebelum kita balik. Tapi sebelum balik tu kita makan dulu. Ini untuk kemas-kemas barang. Di situ nampaknya Kak Maiza tengah mengemas barang-barang beliau. Barang diorang paling banyak. Aduh hai. Sian. Ini otak-otak camping. So guys, kita orang dah nak bergerak balik dah. So tinggal kereta saya dengan Alang je. Orang last balik. So settle. Kosong dah. Ni tapak perkemahan kita orang tadi. Barang kita ada lagi. Meja meja punya bekas. So kosong.